Assalamualaikum, selamat datang ke forum Aman Shah Pencuri Satu Sen. Baiklah, mari kita mulakan. Saudari Amni, boleh saudari terangkan secara umum tentang kisah Aman Shah si pencuri satu sen? Aman Shah merupakan seorang pegawai bank di Hok Wah Bank pada tahun 1990. Dia digelar Aman Shah si pencuri satu sen kerana perbuatan jenayah yang dilakukannya, iaitu mencuri setiap satu sen dari setiap akaun bank pelanggannya. Walaupun satu sen ini nampak kecil nilainya, tetapi perbuatan pecah amanah dan ketidakjujurannya menjadi isu jenayah yang sangat besar. Baik, Saudari Syukrina, boleh terangkan kronologi awal tentang Aman Shah dan bagaimana dia boleh mendapat jawatan strategik di bank? Baiklah, Aman Shah ni sejak daripada kecil dia memang berminat dengan komputer, iaitu sejak dia berusia 11 tahun. Setelah tamat sekolah menengah, dia menyambung pelajaran ke Institut Teknologi Mara dan tamat ketika dia berusia 21 tahun. Setelah itu, dia bekerja di Bank Hok Wah. Ketika dia bekerja di Bank Hok Wah, kecekapan dia telah dikagumi oleh pihak atasan dan pihak atasan telah menghantar dia ke kursus komputer. Dengan pengetahuan yang dia ada ketika kursus komputer, pihak atasan telah memberikan dia jawatan sebagai Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik Dana dan Security atau lebih dikenali sebagai SPI. Jawatan inilah yang membuatkan Aman Shah menjadi pencuri kerana jawatan ini sangat strategik sehingga membolehkan dia memahami dan mengawal sistem pemindahan elektronik dengan sangat mudah. Saudari Azwa, boleh sambung bagaimana jenayah ini boleh berlaku dan bagaimana dia boleh tertangkap? Okey, baiklah. Seperti yang Saudari Syukrina telah katakan tadi dengan jawatan yang strategik, dia telah mencuri sebanyak 1 sen daripada akaun pelanggan Bank Hok Wah, dan oleh itu dia berjaya mencuri sebanyak 4.1 juta ringgit Malaysia, dan dia juga telah hidup mewah dan dia juga telah membeli beberapa kereta mewah seperti Mercedes, Porsche dan Lamborghini dan sebagainya. Okey, macam mana kesalahan jenayah dia boleh terbongkar, di mana TV3 telah anjurkan sebuah segmen iaitu Sekapu Sirih, dan dia telah masuklah dalam rancangan tu, dan bekas pengurus bank dia telah menonton segmen tersebut dan dia berasa curiga dengan Aman Shah. Walaupun Aman Shah ni hanya 1,800 je gaji sebulan, tapi dia mampu beli semua tu, dan bekas pengurus dia telah melaporkan kepada pihak polis, dan selepas pada 3 hari itu pihak polis telah menahan Aman Shah di sebuah kondominium di Kansar pada 11 Jun 1990. Baik, kita beralih pada Saudara Aziz. Okey, apakah sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh Aman Shah dan apakah hukuman yang dikenakan? Kesalahan yang dilakukan oleh Aman Shah ialah yang pertama, pecah amanah iaitu tidak bertanggungjawab sebagai pegawai bank. Yang kedua, melakukan penyelewengan kewangan iaitu memindahkan 4.1 juta ringgit ke dalam akaun peribadinya yang dipindahkan daripada setiap akaun pengguna Hok Wah Bank. Dan yang terakhir, melakukan pencerobohan sistem keselamatan bank iaitu dengan memanipulasikan sistem perbankan secara rahsia dan palsu. Dan hukuman yang dikenakan melalui mahkamah sendiri. Yang pertama, Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu atas pertuduhan menipu dengan jumlah 4.1 juta ringgit. Dan yang kedua pula, pertuduhan Seksyen 408 Kanun Keseksaan iaitu melakukan pecah amanah. Mengikut mahkamah sendiri, hukuman yang pada awalnya ialah penjara selama 5 tahun, tetapi sudah dikurangkan kepada 7 pertuduhan saja daripada 213 pertuduhan, dan hukuman daripada 5 tahun berjaya dikurangkan selama 3 tahun 3 bulan saja. Okey, Saudara Bashira dan Nina, boleh terangkan kesan daripada kes yang berlaku ini? Okey, pada pendapat saya, kes macam ni sebenarnya boleh beri kesan yang besar kepada ekonomi negara kita. Sebab bila sistem bank digodam, negara, masyarakat dan individu akan hilang aset dan duit. Ini juga akan buat pelabur luar hilang keyakinan untuk melabur negara kita, sebab diorang tahu yang sistem security negara kita ni lemah. Okey, seterusnya ia juga akan menjatuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank.
bila masyarakat hilang kepercayaan terhadap bank, diorang tak nak melabur dan diorang tak nak menggunakan perkhidmatan bank. Bila kepercayaan ini jatuh, stabiliti kewangan negara kita akan rendah. Pada pendapat saya pula, isu ini juga dapat mengancam keselamatan negara sebab bukan duit sahaja yang hilang, rekod transaksi, data peribadi dan identiti pelanggan pun boleh bocor. Bila data sensitif tersebar, ia boleh digunakan untuk penipuan dan scam. Ini membuatkan masyarakat rasa tidak selamat dan menjejaskan imej negara. Okay, saudara Amir, apakah daripada kisah Aman Shah ni, apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Jadi pada pandangan saya, daripada kes Aman Shah ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Daripada segi institusi ataupun pihak bank itu sendiri, apa pengajaran yang kita boleh ambil adalah penerapan etika dalam kaki tangan bank itu sendiri. Jadi setiap kaki tangan perlu diterapkan nilai-nilai murni seperti amanah, tanggungjawab dan ketulusan. Kerana itu sangat penting bagi kemajuan sesuatu institusi bank. Jadi dari segi masyarakat pula, kes ini membuka mata masyarakat bahawa keselamatan digital bukan sahaja terletak pada institusi bank itu sendiri. Jadi kita sebagai pengguna perlu memastikan akaun bank kita dan segala transaksi itu dipantau supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan. Dan di pihak kerajaan perlu memastikan undang-undang semakin ketat dan juga perlu memastikan sistem digital kita tidak mudah diceroboh oleh jenayah cyber luar. Jadi itu pandangan saya tentang kes Aman Shah. Okey, untuk saudara Hajar pula, apakah cara untuk kita mengatasi daripada jenayah yang berlaku? Okey, cara untuk mengatasi jenayah ini dengan memperkukuhkan sistem perbankan, iaitu melaksanakan mekanisme keselamatan digital ketat seperti audit automatik, protokol keselamatan berlapis dan pemantauan akses data dalaman. Yang kedua, kawalan dalaman institusi kewangan, iaitu semakan sidang data, audit bebas dan penilaian integriti berkala kepada kaki tangan yang mengendalikan sistem sensitif. Yang ketiga, latihan dan etika profesional, iaitu latihan keselamatan cyber dan etika kerja diwajibkan untuk memastikan pekerja memahami tanggungjawab moral terhadap organisasi. Dan akhir sekali, peranan kerajaan, iaitu memperkukuhkan undang-undang jenayah cyber dan memperketatkan penguatkuasaan untuk melindungi sistem kewangan negara. Dan hasilnya, dengan kerjasama sektor awam dan institusi kewangan, insiden jenayah dapat dicegah dan keutuhan sistem kewangan negara terpelihara. Itu sahaja dari saya. Baik, kita berada di penghujung forum. Saudara Mak, boleh tak saudara berikan kesimpulan keseluruhan berkenaan kes Aman Shah pencuri 1 sen? Boleh. Okay, secara keseluruhan dia, kes Aman Shah ni sebagaimana kita tahu, kes Aman Shah ni merupakan pencuri 1 sen, iaitu dia mencuri dengan nilai mata yang kecil. Dengan nilai mata yang kecil, sebagaimana yang kita tahu, dengan nilai mata yang kecil dia akan menjadi makin banyak bila kita berlaku secara berterusan. Okay, contohnya dia mencuri pada tahun awal tahun. Jadinya apabila akhir tahun dia akan menjadi jumlah yang besar sehingga boleh mencapai jumlah jutaan. Jadinya dengan masalah itu dia boleh mengganggu sistem kewangan kita. Oleh itu terdapat beberapa cadangan yang kita boleh usulkan kepada kerajaan dan kerajaan pun dah buat, iaitu contohnya kerajaan menguatkan sistem keselamatan. Dengan menguatkan sistem keselamatan, kerajaan dapat mengawal setiap audit dan setiap kewangan itu masuk. Okay. Jadinya kita pun sebagai rakyat juga Malaysia, sebagai rakyat Malaysia perlu ambil cakna tentang kes ni dan menjadikan pengajaran supaya kes ni tidak berulang seperti yang dulu. Terima kasih.